Bayangkan anda memandu seorang diri malam sunyi hanya ditemani lampu jalan yang berselang-seli. Pernah tak anda dengar kisah lorong gelap di Tapah sepanjang Lebuh Raya Plus? Kawasan tu memang terkenal sebagai black spot atau titik hitam oleh pemandu lori sebab kerap berlaku kemalangan misteri. Persoalannya, kenapa kawasan ni jadi tumpuan gangguan? Ramai mendakwa waktu dini hari, suasana di sini berubah jadi seolah-olah zon liminal, satu istilah psikologi untuk kawasan peralihan antara nyata dan gaib. Saya sendiri pernah dengar cerita daripada seorang pemandu veteran. Katanya, setiap kali melintasi situ, bulu roma mesti meremang. Adakah sekadar bayangan atau sesuatu yang menanti di balik malam? Sekarang, anda mungkin tertanya, betul ke semua ni atau sekadar mitos jalan raya? Tapi percayalah, hampir semua pemandu yang pernah terserempak pasti bawa pulang satu kisah yang tak mampu dijelaskan secara logik. Saya akan bawa anda menyelami kisah paling legend tentang budak kecil di tepi divida Tapah. Tapi sebelum tu, mari kita tanya, mengapa lorong-lorong sunyi ni selalu jadi tumpuan sighting? Ada yang kata resonancy energy, satu teori metafizik tempat berkumpulnya tenaga yang tersisa seperti kaset yang ulang-ulang babak lama. Anda percaya? Dalam segmen ni kita akan bongkar misteri permulaan. Setup bagi kisah seram yang bakal buat anda fikir dua kali kalau memandu sorang-sorang tengah malam. Mari saya kenalkan watak utama kita, Pak Din. Seorang pemandu lori otai, 30 tahun di atas jalan, sudah lali dengan shift hantu. Tapi malam tahun 2010 tu lain macam rasanya. Bayangkan, jam hampir 3 pagi, hujan rintik dan Pak Din baru lepas hentian Tapah. Dia pegang steering dengan satu tangan, satu lagi pegang termos kopi. Semua nampak biasa, sampailah dia nampak sesuatu yang mengubah hidupnya. Di depan samar-samar, kelihatan seorang budak kecil, baju sekolah putih tapi kotor penuh lumpur, berdiri kaku di tepi divider. Dalam istilah trafik, ini pedestrian hazard, situasi berbahaya yang jarang-jarang berlaku pada waktu sebegini. Apa anda akan buat kalau ternampak anak kecil di tengah highway waktu malam? Pak Din perlahankan lori, hati-hati. Dia buka tingkap nak bertanya, nak ke mana malam-malam ni dek? Tapi budak tu hanya senyum. Senyuman yang menurut Pak Din bukan senyuman dunia ni. Masa tu detik jadi lambat. Jantung Pak Din berdegup laju. Adrenalin rush, istilah biologi, hormon yang buat kita siap siaga bila terancam. Dia pandang sekali lagi, budak tu masih berdiri, tak berkelip. Apa yang anda akan rasa kalau di tempat Pak Din? Inilah permulaan konflik pilihan antara membantu atau meneruskan perjalanan. Pak Din buat keputusan, jalan terus, jangan toleh belakang. Tapi malam itu, gangguan baru bermula. Anda mesti pernah dengar istilah load distribution. Pengagihan berat di atas lori. Sangat penting untuk keselamatan. Tapi tiba-tiba lori Pak Din jadi berat. Macam ada muatan luar biasa. Janggal sebab lori kosong waktu tu. Dia tengok cermin sisi gelap kosong. Pandang cermin belakang, masih tiada apa-apa. Tapi dari pantulan cermin depan, dia ternampak sesuatu yang buat darahnya berderau. Kelibat kepala budak tadi menunduk duduk di atas bumbung lori. Sekarang anda mungkin fikir, mungkin bayangan je atau imajinasi akibat penat. Tapi dalam psikologi, ini dipanggil pareidolia otak. Kita suka tafsir bentuk samar sebagai benda yang kita kenal, terutamanya waktu takut. Tapi Pak Din bersumpah, itu bukan sekadar bayangan. Dengan tangan menggigil, dia tekan minyak fight or flight response, tindak balas automatik bila berdepan bahaya. Sepanjang perjalanan ke tol Jelapang, dia langsung tak berani pandang cermin. Siapa tahu apa yang sedang menumpang konflik memuncak antara logik dan naluri. Anda sendiri berani ke berhenti jika alami situasi luar logik ni tengah malam? Inilah misteri Tapah yang terus hidup dalam ingatan pemandu. Sampai di tol Jelapang, Pak Din dah tak tahan. Tangan menggigil, dahi berpeluh. Dia turun dari lori, cuba tarik nafas. Petugas tol, seorang lelaki muda, tengok dia pelik. Pengalaman Pak Din masuk ke fasa resolusi, momen kebenaran yang tak dijangka. Pakcik okey ke? Tadi saya nampak ada budak kat belakang lori pakcik. Cuba bayangkan, bukan Pak Din saja yang nampak, tapi orang lain juga. Dalam forensic science, ini dipanggil corroborative witness, saksi sokongan yang sahkan kejadian. Bukti jadi makin kuat. Pak Din cepat-cepat pusing ke belakang. Kosong
Tapi di pintu belakang lori jelas kelihatan kesan tapak kaki kecil basah seolah-olah ada yang berjalan naik turun dari bumbung lori. Physical trace, bukti fizikal yang selalunya jadi kunci dalam siasatan kejadian luar biasa. Waktu tu dalam kepala Pak Din hanya satu soalan bermain. Siapa sebenarnya budak tu, hantu, mangsa kemalangan lama atau sekadar jelmaan untuk menegur pemandu? Setelah kejadian tu, Pak Din bersumpah tak akan lagi pandu waktu dini hari. Adakah anda akan buat keputusan sama kalau alami pengalaman ni? Gangguan malam. Tapah bukan lagi sekadar cerita hari ni, cerita budak misteri tapah jadi urban legend di kalangan pemandu lori. Setiap kali mereka berhenti di hentian tapah, mesti ada yang ulang semula kisah Pak Din. Kenapa cerita sebegini kekal hidup? Kerana ia main peranan sebagai cautionary tale, kisah amaran supaya kita sentiasa waspada. Dalam folklore, kisah begini dianggap sebagai collective memory, memory kolektif satu komuniti. Ia bukan saja menakutkan tapi mengingatkan kita tentang risiko jalan raya dan kepentingan bantu sesama manusia. Tapi, adakah semua gangguan benar-benar hantu atau sekadar penyesalan dan trauma yang termanifestasi jadi entiti misteri? Sekarang anda mungkin berkata, saya tak percaya, saya pemandu siang. Tapi pernah dengar kisah rakan anda? Atau adakah anda sendiri pernah alami sesuatu yang tak mampu dijelaskan waktu memandu malam? Kata orang tua, kalau lalu tapah tengah malam dan nampak bayang budak berdiri di divider, jangan berhenti, jangan toleh. Kadang-kadang jalan raya simpan rahsia, kadang-kadang ia sekadar mahu kita lebih berwaspada. Pengajaran di sini, hormati jalan dan jangan pandang ringan cerita lama. Akhir kata, setiap perjalanan ada misterinya. Mungkin malam ini cerita saya akan singgah dalam ingatan anda. Bila kereta meluncur senyap di lorong gelap dan anda teringat senyuman seorang budak di tepi jalan tapah.